Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni aku buat video yang keberapa ya? Kelima. Video kelima. So aku baru lepas exam kan hari Selasa. Ingat tak yang aku buat video tamat layang tu? Yang aku ni yang aku cakap tinggal 2 lagi exam kan? 2 lagi exam. So yelah, habis lah exam aku. Yeay. Aku kan sekolah menengah, jadi di cuti awal, di cuti hari Khamis. Tak lah, pak senior aku, dia kata cuti minggu ni, tapi tiba-tiba tak cuti, jadi cuti minggu depan. Aku nak cakap, aku just nak give you news yang aku dah boleh buat video dan aku banyak free time sebab hari Khamis esok aku cuti. So sebenarnya aku nak cakap, korang pernah tak macam tengok YouTuber lain yang ada mic, yang ada macam holder tu kan? Aku sebenarnya nak belilah juga. InsyaAllah aku akan beli. Harap dapat lah. Harap insyaAllah dapat. Aku kumpul duit sikit demi sikit. So sebenarnya aku nak buat aku sebenarnya nak buat reaction tau. Kan? Nak tak buat reaction? Nak tak? Jom lah kita buat reaction lah. Cantik. Okay, mari kita start. Okay guys, so sorry ya sebab tadi kita tukar tempat sebab aku rasa malas nak duduk atas sebab yelah macam biasa. So sekarang aku ikan. Sabar. Iklan Mobile Legend tu. Okay, kisah ni sabar. Dia tak nampak. Okay, kisah ni pasal anak dia lukis kawan imajinasi. Macam dia ni kan, contohlah dia lonely. Lepas tu macam mana nak tu. Sebab aku tak tengok lagi tau. Ni first video reaction. So ni first time aku tengok seram kita. Aku dengar YouTuber lain kata seram kita ni best. So aku nak try lah tengok. So tajuk dia adalah anak aku lukis kawan imajinasi dia. Seram. Apa tu tanda seru? Sorry, 3 ke? 3. Aku tengok dah jam 4. So jomlah kita start. Sebab kita tak tahu lagi macam mana cerita dia. Okay, jom kita start. Ayah, tengok ni Umairah lukis. Okay, comel. Cantik. Bapak dia kata, Contohlah kita ni macam ayah. So walaupun aku perempuan, anggap je lah aku ayah. Mestilah Umairah kan, tu gambar Umairah dengan ibu. Kenapa ibu ada warna merah-merah tu? Hihi. Tengok ni lagi satu. Best friends. Ni Umairah dengan kawan baik Umairah. Apa nama dia? Tak tahu. Kita orang baru kenal. Kenapa gelap je kawan Umairah tu? Dia memang macam tu. Nak tengok gambar dekat dia. Ni dia yang lukis sendiri. Astaghfirullahaladzim. Mata dia. Okay, cantik kan? Seronok kawan dengan dia. Ibu tahu tak? Tahu. Umairah dah bagi tahu ibu. Ibu pun okey Umairah kawan dengan dia. Sebenarnya kan, mak ayah Umairah ni ada mental je. Macam dia bagi je kawan dengan makhluk pelik tu tadi, yang mata kecil tu. Nanti korang reverse lah balik tengok macam mana muka budak tu. Tapi hantu boleh lukis ke? Entahlah. Kita start. Oh, seronok dekat sini. Ayah bila nak balik? Balik lah. Datang. Umairah dengan ibu rindu ayah. Nanti ayah datang lah. Cepat sikit tau.
Okey lah ayah. Ayah dah boleh sedar. Bye, kita orang tunggu ayah kat sini. Bye. Hello? Cik Mirul? Okey tak ni? Ya, maaf. Pasal benda tu lagi? Ya. Okay, nanti pelik lah tu. Sebentar. Sebentar guys, sebentar. Macam pelik je tadi. Apa? Tadi. Sekejap. Pelik lah. Tadi Umayyah dah cakap. Lepas ni Dr. Aida pula. Sabar, bagi aku. My brain moving. My brain is not braining. Sabar. Pelik lah. Kita tengok je lah macam mana cerita dia. Dah nak habis dah, cepat ni. Semua tu imagination awak je. Ya. Jumpa arwah awak lagi. Okay, faham. Sorry guys. Aku panggil adik aku. Sebenarnya dia datang sini lah nak buat kerja sekolah dia. Okay, aku baru faham. Rupanya anak yang Umairah tu dengan isteri dia mati. Mati pula, meninggal. Mati tu macam perkataan macam tak elok je bagi akulah. So aku baru faham yang dua anak dia dengan isteri dia meninggal. Aku tak tahu akibat kenapa. So dia sekarang dekat hospital. Macam dia contohlah macam ada penyakit mental. So masa tu dia tidur, dia termimpi yang dia tengah bercakap dengan anak dia dan ibu dia. Ibu dia, wife dia, isteri dia. Ni apa? Dengar isteri sekali dia. Okay, tak apa. Next time kita jumpa lagi cek darah. Next week ya, jangan lupa. Bye. Okay, see you soon. Bawa lagi. Jangan skip ubat. Thank you, doktor. Welcome. Ui. Wow, seram kita kali ni macam pendek-pendek je guys. Tu pelik tu. 2 saat. Asal aku lupa lah, aku lampu jauh. Tadi aku nampak 3 tau. 3:39 aku nampak sekarang 2. Tadi pun aku rabun ni yang seru-seru tadi tu, kata seru tu. Tanda seru tadi. Aku tengok 4, rupanya 3. So agaknya tu je kot kan reaction kita hari ni. Rasanya sebab aku tak nak panjang-panjang. Sebab aku malas nak edit panjang-panjang. So aku tak malas tau, aku suka edit-edit ni. Sampai aku pandai buat animation. Yang korang tahu tak yang Gajah Club? Aku pandai animation, gerak dia jalan, apa semualah. So makanya seram kita sampai sini je ya. So I hope this video tak membosankan. So tu je kot. Okay, so bye bye.